Majoriti pesara bila dapat duit KWSP rasa lega. Simpanan bertahun-tahun akhirnya dapat guna sekaligus. Ada yang terus guna untuk kahwinkan anak, ada yang tukar kereta, ada yang renovate rumah, tapi selepas 2-3 tahun baru nampak duit semakin susut dan belanja semakin besar. Barang naik harga, kos kesihatan makin tinggi, tapi pendapatan sudah tak ada. Sebab itu kita selalu dengar cerita ada pesara terpaksa berjimat habis-habisan. Ada yang bergantung pada anak, malah ada yang terpaksa bekerja semula. Bukan sebab mereka tak ada duit dulu, tapi sebab duit tu dah bocor, nilai pun makin merosot. Kalau sebahagian simpanan KWSP dari awal dibekukan kepada emas, ceritanya akan jadi berbeza. Emas sifatnya menyimpan nilai. Simpanan tak bocor, malah nilainya semakin naik. 10 tahun lepas, harga 1 kg emas hanya sekitar RM150,000. Hari ini sudah lebih RM600,000. Inilah perbezaan terbesar antara pegang duit dengan pegang emas. Jadi kalau kita masih ada masa, jangan ulang kesilapan sama. Bekukan sebahagian simpanan dalam bentuk emas supaya bila tiba masa pencen nanti, kita boleh hidup dengan tenang, bukan dengan penyesalan. So, bagi yang nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, boleh rujuk pin video saya setiap daftar akaun Public Gold atau klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.